Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul kenangan bersama family untuk aktiviti Ride and Catch Robot Hunt with Mekamato. Misi menangkap robot-robot jahat. Let's go! Perjalanan kami bermula di LRT Putra Heights. Dekat sini ada passport collection. Hari ni kita ada misi. Kita nak pergi tangkap robot jahat yang ada dekat Rapid KL ni. Boleh tak abang dengan adik tolong abah tangkap robot jahat tu? Boleh tak? Boleh. Robot jahat pertama yang kami jumpa di LRT Putra Heights, kita ada Konco. Robot jahat Konco ditangkap. Bagi laluan Kelana Jaya, bermula Putra Heights sampai ke Jelatik, ada 10 robot jahat yang boleh kita tangkap. Ini termasuklah yang berada di Rapid KL On Demand. Selepas Putra Heights, kami singgah pula di USJ 21 untuk tangkap Konco L. Disebabkan terlalu teruja, kami terlepas pula stesen USJ 7. Tak dapatlah tangkap Roborigami dekat situ.